Bangunan ni didirikan sebelum sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1930. Dia bangunan apa ni? Bangunan macam Dewan Perhimpunan ASEAN tau. Ataupun dulu sebelum merdeka, kawasan pembangunan ni dijadikan sebagai tempat perhimpunan orang-orang politik di Melaya sewaktu zaman masa berlaku yang penjajahan. Dewan ni diorang gunakan untuk sebagai mesyuarat ahli sidang politik sekitar tahun 1930 di dekat dengan dataran Merdeka dan juga stesen KTMB. Ni dari segi pemandangan luaran dia. Tengok, gaya seni bina pun lama, warna dia pun dah agak lusuh sikit dah. 1930. Bangunan dia macam istana orang-orang Asia.